Dah merdeka, perjuangan dah tamat. Jangan silap faham. Merdeka bukan titik akhir perjuangan. Merdeka ialah permulaan kepada perjuangan yang lebih besar. Dulu pejuang kita berjuang lawan penjajah. Hari ini kita pula kena berjuang mempertahankan apa yang mereka tinggalkan kepada kita. Kita kena pertahankan keamanan, keadilan dan keselamatan negara. Kita kena berani menolak jenayah, rasuah dan segala perkara yang merosakkan masyarakat. Kita kena perjuangkan ekonomi yang kuat supaya negara kita tak mudah dipermainkan oleh kuasa besar atau ditindas oleh mereka. Kita kena jaga hutan, sungai dan alam sekitar sebab pembangunan yang tak terkawal akhirnya boleh memakan diri. Kita kena perjuangkan pendidikan dan masa depan anak-anak muda supaya mereka bukan sekadar bijak tapi ada akhlak, jati diri dan rasa tanggungjawab terhadap negara. Kesihatan rakyat pun satu perjuangan. Apa guna negara maju kalau rakyatnya sakit dan tak mampu menikmati kemajuan itu? Ingat, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan hadiah untuk kita sia-siakan. Ia amanah yang kita terima daripada generasi terdahulu untuk kita pertahankan dan serahkan kepada generasi akan datang. Jadi jangan pernah kata lepas merdeka kita dah tak perlu berjuang. Dulu mereka berjuang untuk membebaskan tanah air. Sekarang giliran kita berjuang memastikan tanah air ini terus bebas, aman, kuat dan bermaruah. Sebab perjuangan tak pernah tamat. Selagi ada sesuatu yang perlu kita pertahankan, selagi itu ada perjuangan. Sekarang cuba cakap, siapa kata lepas merdeka dah tak perlu perjuangan?